Media Sepanyol mendedah 4 lagi warisan Grade A untuk menyertai fasa 2 Revolusi Harimau Malaya pada Ogos ini. Media Sepanyol Estadio Deportivo melaporkan TMJ kini sedang berusaha untuk mendapatkan 4 lagi warisan Grade A untuk memperkuat Harimau Malaya. Dalam satu temubual, baginda menjelaskan mengenai beberapa perancangan yang sedang diusahakan untuk terus memantapkan lagi pasukan. TMJ menegaskan bahawa terdapat usaha untuk menambah lagi kekuatan pada setiap posisi dalam pasukan kebangsaan. Terkini Media Sepanyol Estadio Deportivo mendedah 4 pemain di antaranya dari Sepanyol dan Argentina, termasuklah 2 pemain La Liga, iaitu Mikel Jaureguizar dan juga Alvaro Aguado yang memiliki pertalian darah dan boleh menyertai fasa 2 Revolusi Harimau Malaya. Pencetus Revolusi Harimau Malaya Tunku Ismail kini sedang berusaha mendapatkan 4 lagi pemain warisan dari Spain dan Argentina untuk memperkuat Malaysia pada fasa 2 Revolusi Harimau Malaya, termasuklah 2 La Liga, iaitu Mikel Jaureguizar dan Alvaro Aguado yang memiliki pertalian darah Malaysia. Mereka akan mengikut langkah Jon Irazabal dan Gabriel Palmero, ujar media Spain itu. Meninjau laman transfer marketi, Jaureguizar kini memiliki nilai pasaran yang amat tinggi, iaitu 30 juta euro. Adakah 2 pemain itu akan menjadi antara wajah baru yang akan dibawa masuk pada fasa kedua Revolusi Harimau Malaya? Sama-sama kita nantikan.